الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita peluang untuk kita sama-sama dapat mentaati perintah Allah taala dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada mana-mana amalan, tiada mana-mana perkara yang Allah Ta'ala akan terima kecuali perkara tersebut, amalan tersebut adalah seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling Allah Ta'ala sayang, paling Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala suka adalah seperti mana amalan kekasih dia. Kalau Allah Ta'ala sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita buat macam mana Nabi buat, Allah Ta'ala sayang tak dekat kita? Allah Ta'ala sayang dekat kita sebab kita buat macam mana kekasih dia buat dan macam mana hamba dia yang paling disayang, yang dicinta. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut jelas-jelas dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Dan ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan sayang dekat kalian. Kemudian yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan ampunkan kalian. Dapat sayang Allah Ta'ala, dapat pengampunan Allah Ta'ala. Jadi kita nak betul-betul kehidupan kita ni seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan kita akan seronok dan akan cantik. Kita pun nak amal pun kita seronok. Sebab apa? Kita tahu yang kita tengah buat ni, ini yang Nabi buat ni, ini yang Allah Ta'ala paling suka dan Allah Ta'ala paling sayang. Kita pun seronok. Sebab apa? Kita tahu dah kan insya-Allah amalan kita Allah Ta'ala pun sayang, Allah Ta'ala pun suka. Tapi kalaulah Nabi buat satu perkara, kita nak buat contrary dengan perbuatan Nabi, kita ada side kita. Dan Nabi kata macam ni, Allah kata macam ni, kita nak pergi other side. Kan kita ada stand kita sendiri yang bercanggahan dengan Allah Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni Allah Ta'ala tegur dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wa ma kana lil mu'minin, it is not appropriate, tak patut, ini bukan cara orang yang beriman. Wa ma kana lil mu'minin, baik lelaki wala mu'minatin, baik perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, bila Allah dan Rasulnya telah putuskan, telah bagi tahu satu perkara, buat satu perkara ni haram, jangan tengok perempuan bukan mahram, jangan tengok perkara yang Allah Ta'ala marah, kan? Jangan buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Jangan pergi tengok movie, kan? Jangan pergi tengok perempuan maksiat, tanpa ada nahi mungkar, redha terhadap maksiat. Ini semua Allah Ta'ala marah, Nabi tak suka, kan? Idza qadallahu wa rasuluhu amran, Allah dan Nabi dah bagi tahu, kan, dah putuskan dalam syariat, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudian dia orang ada side dia orang sendiri, ada khiyar, dia ada pilihan. Oh tak apalah, macam ni kot, oh boleh buat macam ni, oh tu macam ni. Dia tak bersama dengan kehendak Allah dan Rasul. Allah Ta'ala beritahu, ini bukan cara orang beriman. Orang beriman, bila Allah Ta'ala bagi tahu satu perkara, kan, dia kena seronok, dia kena pegang betul-betul, kan. Nabi bagi tahu sunnah dia, kain atas buku lali, jubah atas buku lali, panjangkan janggut, jangan ikut orang kafir, jangan ikut orang-orang kafir yang tak boleh janggut, yang cukur janggut. Nabi bagi tahu kena biarkan janggut tu, kan. Sunnah-sunnah Nabi yang Nabi sebut jelas-jelas ni, kita kena buat, kan. Ada orang kata, tapi tu makruh je, kan, pakai bawah buku lagi, walaupun ada perbahasan ulama. Tapi Imam Ghazali dia beritahu dalam kitab dia Al-Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Perkara-perkara hari ni kita tahu benda yang haram je kita wajib cegah, kan. Tapi Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa perkara-perkara yang makruh, mustahab, recommended untuk kita cegah, ya. Kalaulah kata Imam Ghazali, orang tu buat benda makruh tapi dia tak tahu benda tu makruh, maka kata Al-Ghazali, wajib untuk satu orang bagi tahu kat dia makruh tu yang dia buat tu, ya. Maksudnya syariat ni sangat cantik. Kita tinggalkan makruh untuk Allah Ta'ala, kita dapat pahala, ya. Kita tinggalkan perkara yang makruh untuk taat syariat Allah Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat pahala. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari sebagai muqaddimah kita, beliau menyebutkan satu usul, kita kata satu prinsipal lah, yang kita boleh faham bahawa satu orang untuk dia kekal dalam perintah Allah, dalam ketaatan, untuk dia maju dalam akhiratnya, untuk makin lama dia makin dekat dengan Allah, makin lama dia makin maju dalam ibadat dia, makin maju dalam akhirat dia, makin maju dalam amal dia, dia ada satu prinsip. On the other hand, kita ada orang yang makin lama dia makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan akhirat, makin jauh dengan zikir, makin jauh dengan Quran, makin jauh dengan hati dia pun rosak, hati dia pun tak rasa seronok nak amal agama. Orang ni pun ada punca dia, kan. Kata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, dia kata apa? Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwah ar-ridha 'anil nafs. Asal di makna sebab, maksudnya asal di sini adalah sebab, punca, al-illah. Al-aslu, sebab kepada semua maksiat, kelalaian, syahwat, adalah apabila satu orang ar-ridha 'anil nafs. Bila satu orang dia rasa diri dia dah cukup, dia suffice dengan diri dia, tak apalah aku memang macam tu, nak buat macam mana, kan, tak apalah, okey dah tu, kan, aku dah
aku dah ibadat dah, aku dah buat 2 rakaat salat tadi, okey lah tu kan, daripada orang lain tak buat langsung kan. Jadi ar-ridha 'anil nafs, dia rasa puas dengan diri dia. Dia rasa insya-Allah okey dah tu, aku masuk syurga dah kan, aku dah buat ni, insya-Allah Allah Taala suka dah tu dengan aku. Orang-orang yang macam ni, ini bukan cara orang yang nak dekat dengan Allah Taala. Bila dia rasa diri dia dah cukup, maka dia akan jatuh. Itulah titik permulaan dia akan jatuh. Dia akan malas salat, malas zikir, sebab dia rasa dah elok dah, Allah Ta'ala dah memang suka dah dengan dia. Ini bukan cara wali-wali Allah Ta'ala. Ini bukan cara wali-wali Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab dia Madarijus Salikin, dia nukilkan tentang ketika mana Imam Ibn Jauzi bahaskan tentang isu ini. Dia nukilkan satu kisah wali Allah Ta'ala yang mana orang salaf, dia salat, selepas dia salat 400 rakaat, 400 rakaat, bukan 4 rakaat, bukan 8 rakaat, 400 rakaat. Apa dia buat? Dia pegang janggut dia, kemudian dia kata apa? Ya ma'wa kulli su, ya ma'wa kulli su. Dia cemuh diri dia dengan dia kata apa? Wahai tempat kepada segala keburukan. Ini adalah orang yang baru lepas salat 400 rakaat. Dia cemuh diri dia, dia kata ya ma'wa kulli su, wahai tempat segala keburukan. Hal radituki billahi tarfata ain. Dia kata, adakah aku pernah redha dengan kau terhadap Allah walaupun tarfata ain, walaupun sekelip mata sahaja. Orang macam ni, ni sifat wali-wali Allah Ta'ala. Sentiasa cemuh, walaupun itu 400 rakaat, bukan lepas dia buat apa-apa maksiat dosa, 400 rakaat baru dia lepas dia salat. Ini orang ni akan maju dalam ibadat dia. Ini sifat wali-wali Allah Ta'ala. Tak pernah rasa baik, tak pernah rasa amalan yang dia buat tu Allah Ta'ala pasti terima, tak pernah. Maka orang macam ni, dia akan maju dalam akhirat dia. Dia akan makin dekat dengan Allah Ta'ala. Dia akan seronok, dia akan hari-hari dia akan tambah dalam ibadat dia. Sebab apa kata Imam Ibn Jauzi dalam kitab tersebut, dia kata orang yang setiap saat dia tidak cemuh diri dia, fahuwa maghrur, maka dia ni orang yang tertipu. Dia akan tinggalkan amal dia, dia akan tinggalkan ibadat dia, fikir risau dia. Macam mana orang lain pun dapat taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Berapa ramai orang yang masih buat dosa secara terang-terangan, tempat yang sepatutnya ada didikan, tempat yang berkembangnya ilmu, pusat ilmu, tapi redha terhadap maksiat. Ini maksiat besar. Kita harapkan apa generasi kita? Bila mana ada maksiat dekat depan, semua orang seronok tengok maksiat tu, tanpa ada satu pun pencegahan nahi mungkar tadi. Kita nak harapkan apa generasi kita? Macam mana kita nak harapkan bala Allah Ta'ala datang? Maka ini satu musibah, kan? Jadi kita nak harapkan apa next generation? Kalau muda-muda dah redha, bukan budak-budak kecil, budak-budak besar dah boleh jadi mak ayah, lepas tu dah tua dah boleh jadi guru, boleh jadi bimbing masyarakat, tapi redha terhadap maksiat. Ini maksiat, ini adalah musibah. Maka oleh yang demikian, sebab apa dia rasa tak apalah, tak fikir tak akhirat, dan tak fikir insya-Allah Ta'ala suka ke, Allah Ta'ala sayang ke, dah tak fikir dah, kan? Kemudian kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha 'anil nafs. Sebab punca kepada setiap ketaatan, orang tu tinggal maksiat, tinggal dosa, adalah adamur ridha 'anil nafs. Apabila dia tak sifat, dia tak rasa diri dia elok, diri dia bagus, diri dia cukup, maka dia akan maju dalam taatan dia, dalam ibadat dia. Dia akan cuba untuk setiap saat dia akan pastikan
Apa yang aku buat ni Allah Ta'ala redha ke tak redha, Allah Ta'ala suka ke tak suka, Allah Ta'ala marah ke tak marah. Dia cuba pastikan keredaan apa yang dia buat dia bersama dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk kita termasuk dalam golongan yang sentiasa cemuh diri kita. Kita tak pandang baik dekat diri sendiri, kan kita sangka baik dekat orang, kita pandang buruk dekat diri sendiri, kita pandang tak elok dekat diri sendiri. Dan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita sentiasa bantu kita dalam ibadat kita, dalam hubungan kita dengan Allah, dalam kita nak taat perintah Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita masuk kepada kita punya perbincangan utama nanti yang kita dalam kita nak Al-Manharul Munif fi Sahihi wa Dha'if. Kita nak tahu ini pun perintah Allah Ta'ala juga untuk kita belajar jaga agama kita. Dan banyaklah agama rosak, dan agama rosak sebab puncanya adalah al-iftira, fabrications. Tak ada orang datang nak cross check balik betul ke apa. Tapi agama kita ni Allah Ta'ala susun cantik dah. Hadis Nabi kita boleh tahu, kan agama kita tahu mana palsu, mana tak palsu, kan mana elok, mana tak elok. Sangat-sangat cantik, kerana Allah Ta'ala pelihara, kan. Sebab apa? Adanya Allah Ta'ala janji, kemudian adanya para ulama yang susah payah, kan dah bertungkul lumus untuk jaga hadis-hadis Nabi SAW. Dan beberapa example pun yang kita telah lepas pada pertemuan kita yang sebelum ini, kan. Tapi ada agama yang dia ajar orang lain supaya pura-pura nifak. Agama dia agama nifak. Apa dia? Agama tipu orang lain, supaya dia takut nanti orang tahu agama dia yang sebenar, maka orang marah dengan dia, orang dah tak nak, orang akan cemuh dia ke. Dia takut dengan orang bila orang tahu agama dia, kan. Ada agama macam ni, kan, nifak. Dia beribadat atas munafik, beribadat atas tipu. Dan siapa yang tak buat taqiyah, dia panggil istilah dia, siapa yang tak buat taqiyah ni, dia ni berdosa. Bukan berdosa dia takkan diampunkan oleh Allah sampai bila-bila. Dosa dia sama macam dosa syirik. Dosa dia sama macam dosa syirik. Orang yang tak buat taqiyah ni, yang tak buat pura-pura ni, orang lain ni, nifak ni, dia ni sama macam orang yang telah meninggalkan salat. Dia sama macam orang yang telah meninggalkan salat. Sehingga agama yang rosak macam ni, diorang sendiri tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Sebab apa? Disebabkan banyaknya taqiyah. What should we call it? Taqiyah maksudnya pura-pura, kan? Terlampau pura-pura. Semua agama diorang ni doktrin untuk pura-pura, sehingga diorang dah tak tahu lah mana satu betul, mana satu tak betul, mana satu yang pura-pura, mana satu yang bila cakap betul-betul. Rosak ni, kan? Jadi Allah Ta'ala selamatkan agama kita yang cantik, yang elok, kan, yang kita tahu mana satu hadis ni okey, boleh amal, mana satu palsu, dan mana satu dhaif saja, boleh amal lagi, dan mana satu yang teruk dah. Dia kenapa dia cakap macam ni, kenapa dia tak jumpa orang ni, kan. Ini Allah Ta'ala dan Allah dan Nabi SAW dah bagi tahu dah, kan. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala akan jaga, kan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra dekat situ maksud apa? Ada dua, wahyu matlu, wahyu ghair matlu. Wahyu matlu ni wahyu yang kita beribadat dengan membaca dia, iaitu Al-Quran. Wahyu ghair matlu adalah hadis Nabi SAW. Dan ini pun Allah Ta'ala pelihara jaga. Jadi agama apa tu yang pura-pura tadi? Agama Syiah. Dan agama Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, Rafidiyah, kan. Diorang pun dah tak tahu dah apa diorang punya stand. Rosak habis agama, kan. Kalau nak cerita tu kena buat sudah khusus ke, panjang.
perbahasan dia. Kita nak sambung kita punya kitab ni tentang, kita dah busy sebelum ni dengan, kita dah baca dah tentang hadis siwak. Dan kalau tuan-tuan dah sebentar lagi, saya nak terangkan beberapa perkara penting berkaitan tentang siwak. Dan hadis siwak ni, apa isu dia? Hadis siwak ni adalah masyhur, kelebihan dia, Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis berkaitan siwak. Ada hadis yang sahih yang masyhur dalam Bukhari bahawa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah. Kata Nabi, kalaulah kerana aku tak nak memberatkan umat aku, maka aku akan wajibkan dia orang pakai siwak setiap kali salat. Dan maka ini hadis yang masyhur, yang sahih, dan banyak lagi riwayat-riwayat Nabi SAW ketika mana dalam Bukhari sebelum Nabi wafat kan, Nabi SAW baring di dada Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdul Rahman masuk kan, kemudian Nabi SAW tengok tenung siwak yang ada dekat Abdul Rahman, kemudian Abdul Rahman bin Abi Bakar, kemudian Aisyah pun nampak, Aisyah ambil siwak daripada Abdul Rahman, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha basuhkan sikit, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha siwakkan Nabi. Dan Aisyah kata, aku tak pernah nampak Nabi siwak yang paling cantik sebelum ini, melainkan ketika Nabi SAW nak wafat. Maka ini hadis-hadis yang jelas, hadis Bukhari, hadis Muslim. Nabi banyak siwak, masuk rumah Nabi akan siwak, bangun tidur Nabi akan siwak. Ini hadis-hadis yang sahih. Cuma hadis berkaitan tentang kelebihan khusus berapa ganjarannya, ini bukanlah hadis yang sahih, cuma hadis yang dhaif. Akan tetapi kita boleh amal untuk fadilan amal, tak ada masalah. Dan Syekh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab ini sangat menarik. Dia akan terangkan wajah, dia akan terangkan sebab kenapa Nabi beritahu dalam hadis ni adalah tafdulu salatu allati yustaqulaha ala salati allati la yustaqulaha 70 dhifan. Salat yang didirikan dengan siwak itu 70 ganda kan, akan dapat 70 ganda daripada siwak yang daripada salat yang tak ada siwak. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah akan beritahu kenapa bila pakai siwak akan dapat pahala banyak kan, tak ada siwak dapat pahala sikit je kan. Apa wajah yang kita nak faham? Adakah semua pahala yang banyak tu Allah Ta'ala suka, ataupun walaupun buat sikit tapi Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka kan? Adakah melazimkan semua pahala yang banyak itu Allah Ta'ala suka kan? Sebagai contoh mudah saya bagi awal ni, orang yang baca Quran, dia baca Quran satu muka, tapi dia baca sebelum tu dengan niat yang banyak. Dia beritahu, ya Allah, dengan aku baca Quran ni, kau ampun dosa aku, kau mudahkan urusan aku, kau terimakan amalan aku, kau ampunkan dosa aku, kau jadikan aku orang yang amal dengan Quran, yang taat perintah Quran, menghalalkan apa yang halal dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang haram dalam Al-Quran. Kemudian dia baca tu sambil dihayati, dia faham makna dia. Dengan orang yang baca satu juzuk tapi dia tak ada hati, dia tak ada baca lafaz macam tu, tak menghayati, tak tadabbur. Aku orang yang baca satu muka ni lagi baik daripada orang yang baca satu juzuk kan. Jadi ini Syekh akan jelaskan wajah kita nak faham macam mana Allah Ta'ala letakkan ganjaran ni kan. Allah Ta'ala ibadat ni ada beberapa jenis. Okey, yang kita nak bincangkan hadis ni adalah hadis ni kita pun pernah sebutkan, tapi kita buat quick recap apa dia. Hadis ni daripada jalur dia daripada Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq ni seorang perawi yang kalau dia tak sebut sami'tu, kalau dia tak kata aku dengar, maka ulama hadis akan hati-hati lah, akan cek balik ini dengar tak dengar. Sebab apa? Sebab dia ni selalu buat tadlis. Buat tadlis apa? Dia akan drop narrator. Dia drop
narrator tu dia akan lompat kepada next narrator kan, next perawi kan. Tak nak bagi nampak mungkin orang yang dia drop tu lemah ke apa, dia nak bagi nampak sanad dia kuat kan. Dia tak sebutlah siapa yang dia dengar, tapi dia sebut orang yang seterusnya kan. Jadi Muhammad ibn Ishaq, bila dia tak kata sami'tu, bila dalam hadis dia kata aku dengar daripada Zuhri, maka ulama hadis akan cek balik hadis dia. Hadis ni masalah, lemah kan. Dalam hadis ni, kelebihan siwak ni, Muhammad ibn Ishaq tak guna sami'tu, dia tak cakap aku dengar, tapi dia terus kata an Zuhri, daripada Zuhri, Imam Zuhri, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, ulama hadis yang besar. Dia tak jelas-jelas dia kata dia dengar. Maka kita tahulah ulama hadis ni dia kaji semua kan, dia tengok. Maka kita dah tak boleh nak tipu lah. Agama kita bukan macam Kristian ke Judaism ke kan, semua elok cantik lah. Tapi Muhammad ibn Ishaq dia kata zakar az-Zuhri, Zuhri sebut kan, dia tak bagi tahu Zuhri dengar. Jadi kat sini automatically hadis dia terus jatuh kan, hadis dia terus jatuh. Sebab apa? Ada missing link, ada missing link in between. Sebetulnya antara syarah hadis sahih, daripada one narrator to the other, dia kena ittisal, dia kena continuing, dia tak boleh terputus. Memang kita tahu dia ni dengar daripada dia sampai Nabi. Tak boleh ada drop narrators in between, tak boleh ada narrator yang jatuh, yang tak dengar. Ada Zuhri, okey. Kemudian hadis ni Zuhri riwayat daripada siapa? Daripada Urwah. Urwah ni siapa? Urwah ni riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Urwah riwayat dengan Aisyah. Masya Allah. Urwah ni siapa sehingga dia boleh riwayat daripada Aisyah? Ada yang tahu ke? Masya Allah. Kalau tahu, saya gembira kalau yang tahu. Urwah, siapa Urwah? Kenapa? Apa hubungan Urwah dengan Aisyah sehingga Urwah boleh riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha? Masya Allah. Ada yang tahu, saya seronok. Ada ke? Urwah riwayat daripada Aisyah. Apakah hubungan Urwah dengan Aisyah radhiyallahu anha? Kalau orang sirah saja mungkin tahu. Ini sirah, Masya Allah. Mungkin Masya Allah, mungkin tuan-tuan tahu, tapi tawaduk dengan humble. Masya Allah. Okey, Urwah, hubungan dia dengan Aisyah adalah Urwah bin Zubair. Zubair isteri dia siapa? Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Maka Urwah dengan Aisyah, Zubair anak nama dia Urwah, Asma dengan Aisyah adik-beradik. Maka Urwah ni jadi Aisyah ni makcik dia lah. Maka tak ada masalah tidak perlu dalam rumah Nabi ke kan. Urwah dengan Aisyah ni anak buah Sayyidina Aisyah adalah Urwah. Urwah ni adalah Aisyah adalah makcik kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka Urwah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ni lah yang kita tengah sibuk ni, kita tengah bincang ni kan. Kemudian riwayat ni dia datang dalam kitab Ibn Khuzaimah. Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, masyhur sebagai Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah dalam musnad dia orang panggil Sahih Ibn Khuzaimah. Kenapa orang panggil Sahih Ibn Khuzaimah? Sebab tajuk kitab Imam Ibn Khuzaimah tu bukan Sahih Ibn Khuzaimah. Tajuk dia panjang. Tajuk dia tu dah menggambarkan macam mana ketelitian Al-Imam Ibn Khuzaimah nak menerima satu-satu hadis dalam kitab dia. Dia tulis tajuk dia bahawa hadis yang dalam ni mesti kena fulfill syarat-syarat hadis sahih. Nah, kemudian bila Imam Ibn Khuzaimah riwayat hadis ni dalam kitab dia, Imam Ibn Khuzaimah bagi satu komentar. Dia kata apa? In sahhal khabar. Bila Imam Khuzaimah bawa dekat ujung tu dia kata in sahhal khabar, kalaulah riwayat ni sahih. Macam tu. Kalau Imam Khuzaimah cakap macam tu, ta'liq, Imam Khuzaimah just kata kalau hadis ni sahih kan. Maksudnya apa? Hadis ni ada isu.
Tapi riwayat ni sangat menarik. Imam Ibn Khuzaimah sambung lagi komentar dia. Dia kata apa? Qal wa inna mastathnaitu sihhata hadzal khabar li'anni khaifun an yakuna Muhammad bin Ishaq lam yasma'il hadith min az-Zuhri. Aku excludekan hadis ni, aku kata in sahhal khabar. Aku bagi exception kan. Kenapa kata Imam Ibn Khuzaimah? Kenapa aku buat macam tu? Li'anni, sebab aku takut ayyakuna Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq ni dia tak dengar hadis ni daripada Zuhri, Syihab az-Zuhri. Nah, wa innama dallasahu an. Akan tetapi Imam Zuhri dia buat tadlis. Dalam istilah hadis dia panggil tadlis, ada drop narrators. Kan dia ada seorang perawi ni dia selalu jatuhkan narrators. Dia dengar daripada fulan tapi dia tak nak sebut. Dia tak nak sebut nama yang orang yang dia dengar tu, tapi dia jatuhkan, dia sebut nama yang orang yang seterusnya. Wa qala dan menariknya Imam Imam Ahmad yang diriwayatkan daripada anak dia Abdullah, Imam Ahmad cakap jelas-jelas. Imam Ahmad kata apa? Qala abi idza qala ibn Ishaq idza qala ibn Ishaq wa dzakara fulan falan yasma'hu. Imam Ahmad dah bagi kita, tak payah nak risau-risau lah, nak bagi tahu dengar tak dengar. Imam Ahmad tu bagi tahu kata putus. Imam Ahmad kata apa? Kalaulah Ibn Ishaq ni dia sebut zakara, dia kata Zuhri berkata ataupun zakara fulan, seorang perawi ni berkata, dia tak sebut pun dia dengar, tapi tu dia cakap yang orang tu bagi tahu kan. Maka falam yasma'hu, maka dia tak dengar. Maka hadis ni jelas kan, dia punya status dia sebabkan dia ada drop narrators, maka hadis dia terus jatuh daripada hadis yang sahih. Namun hadis ni tak ada masalah, kita nak amal atas fadilat amal seperti mana yang saya sebutkan sebelum-sebelum ni. Ada 3 syarat untuk amal hadis dhaif. Yang pertama, dia adalah hadis yang apa dia panggil tahta aslin syar'iyyin, ada di bawah keumuman syariat. Fadilah amal apa-apalah seperti salat, zikir yang dah ada asal dia dalam syariat. Kemudian ghairu syadidid dha'f, dia hadis ni dia bukanlah terlampau dhaif. Kalau terlampau dhaif tak boleh amal. Yang ketiga, bila kita amal sesuatu hadis yang dhaif, kita tak boleh nak i'tiqad, kita tak boleh nak yakin 100% bahawa ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa ditakuti? Kalau kita amal dengan kita yakin sungguh-sungguh hadis ni hadis Nabi, turn out to be dekat akhirat ini bukan hadis Nabi, maka kita telah termasuk dalam golongan yang menisbahkan kepada Nabi sesuatu yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bahaya, Nabi marah. Maka oleh sebab itu ulama hadis sangat berhati-hati. Kita amal tak ada masalah, tapi kita amal dengan jalan apa? Ihtiyat, berhati-hati. Kalaulah hadis ni betul, aku dapat pahala dekat akhirat, banyak pahala 70 kali. Kalau tak ada masalah. Nah. Kemudian Imam Ibn Jauzi sebut hadis ni panjanglah, banyak riwayat tu. Kalau kita ada kesempatan nanti kita boleh baca lah. Cuma saya terus nak pergi kepada ulasan Imam Ibn Qayyim yang saya sebut pada awal tadi. Imam Ibn Qayyim cakap apa? Kita dia dah bawa riwayat banyak ni, hadis Bukhari yang sahih-sahih semua ni. Dia kata apa? Okey, kalaulah wa idza kana hadza sya'na siwak wa fadlu, kalaulah inilah ganjaran siwak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penekanan. Kerana kita regardless dulu, kita letak dulu tentang dhaif ke sahih ke, kita letak dulu sekejap kan. Kita faham tadi, kita dah tengok hadis yang sahih-sahih Bukhari semua ni. Kita tengok kelebihan siwak ni, kata Imam Ibn Qayyim, dan riwayat yang lain bahawa as-siwaku mardatun lirabb, siwak ni adalah tempat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, wa husul ridha rabbi bih, siwak ni yang simple ni, kita
dan dia ni akan menyebabkan Allah Ta'ala redha. Wa iktsaran Nabi, dan Nabi SAW pun terlampau banyak riwayat Nabi selalu guna siwak. Nabi selalu guna siwak. Nabi pun cakap terhadap umat dia, jelas-jelas kalaulah aku tak nak bebankan korang, aku dah wajibkan. Maksudnya siwak ni is not something yang rendah, yang remeh, kan? Wa mubalaghatahu fihi, dan Nabi punya mubalagh, exaggerate dalam Nabi nak encourage others, Nabi nak encourage umat dia, kan? Hatta inda wafati, sehingga kan macam saya sebut, sebelum Nabi wafat pun Nabi siwak dulu, kan? Maka kata Syekh, tengok Syekh sebut ni, Syekh nak beritahu apa? Lam yamtani' an takuna as-salatu allati yustaku laha ahabbu ila Allah min 70 salah. Okey, Syekh kata walaupun riwayat tu dhaif, tapi kau tengok ni, Nabi punya siwak, Nabi sebelum meninggal pun Nabi siwak, Nabi bagi tahu kat semua orang kau kena siwak. Walaupun riwayat tu dhaif, tapi tak mustahil bahawa memang Allah Ta'ala sayang sangat orang yang siwak 70 kali ganda Allah Ta'ala bagi dengan solatnya. Tak mustahil. Walaupun riwayat dia dhaif, tapi dengan hadis-hadis sahih yang banyak tadi, bukan satu yang impossible bahawa Allah Ta'ala betul-betul sayang, kan, orang yang siwak ni, sehingga Allah Ta'ala bagi ahabbu ilallah min 70 salah. Satu salat dengan siwak lebih dicintai oleh Allah daripada 70 kali salat tanpa siwak. Nah, jadi Syekh nak beritahu wajah dia. Okey, itu satu salat, ini 70 salat. Ada orang akan tanya, question may be asked, okey, kan ni lagi banyak 70 kali salat, Fatihah dia lagi banyak, rukuk dia lagi banyak, sujud dia lagi banyak. Macam mana yang satu amal yang hanya dengan satu siwak, dengan 2 rakaat salat, lebih dicintai oleh Allah daripada 70 rakaat? Daripada 70 salat. Maksudnya 2 rakaat, satu salat kan, min 70 salat, 70 salat. Maksudnya kalau 70, satu salat 2 rakaat. Nah, okey, jadi Syekh dah datang dekat poin tu. Kita nak faham, tak semestinya banyaknya perbuatan tu, amalan tu, Allah Ta'ala lagi sayang. Tak semestinya. Macam kita dah sebut tadi, orang yang baca satu muka dia, dengan tadabbur dia baca, lebih Allah Ta'ala suka daripada yang baca satu juzuk tadi, kan? Maka Syekh akan explain beberapa perkara. Syekh kata, wa idza kana thawabu 70 akthar fala yalzam min kathrati thawab an yakuna al-amalu al-akthar thawaban ahabbu ila Allah Ta'ala. Saya habiskan, lagi ada 4 minit pun, tujuh suku insyaAllah kita boleh berhenti lah. Walaupun tak habis ni, kita sambung kembali insyaAllah. Wa idza kana thawab, kalau thawabu 70 akthar, kan 70 salat tu mestilah pahala dia banyak. Satu sujud berapa pahala, qiyam dia berapa pahala, berapa banyak dia berdiri, berapa banyak dia rukuk. Tamam. Kemudian Syekh kata, walaupun in that sense kita faham itu banyak pahala, fala yalzam, tapi tidak melazimkan bahawa dengan banyak pahala itu adalah lebih dicintai oleh Allah. Tak lazim. Okey. Tak lazim bahawa walaupun banyak pahala, tapi amal yang sikit boleh jadi itu lebih dicintai oleh Allah. Bal qad yakunu al-amal al-aqall ahabbu ila Allah Ta'ala wa in kana al-kathiru akthar thawaban. Boleh jadi amal sikit Allah Ta'ala lebih sayang berbanding dengan amal yang banyak tadi lebih banyak pahala dia. Kemudian Syekh bagi tahu beberapa example yang insya-Allah Ta'ala, example yang banyak ni kita akan cuba sambung pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika
rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.